Okey, video ni saya buat untuk yang bertanya macam mana nak automatically reset trip A tu pada kosong bila dia isi minyak secara automatik. Secara manual boleh juga, iaitu tekan button trip tu lama-lama lah kan. Trip tu ada 3 function. Okey, kalau anda tekan sekali, dia keluar odometer, trip A, lepas tu trip B, lepas tu tekan lagi sekali keluar odometer. Faham? Okay, so biasa trip A ni saya gunakan untuk measure satu isian penuh tu boleh pergi berapa kilometer. Jadi kalau manual kadang-kadang kita terlupa. Kadang kita terlupa nak tekan dia reset kan. Tapi kereta ni, produk Activa ni, tak Azia pun sama kot. Dia ada sensor dia secara automatik je. Boleh zero rush bila kita isi minyak. Okay, so cara dia senang je. So just pergi dekat display setting, pergi dekat setting. Okay, tekan tu. Lepas tu anda nampak ada banyak option lah. Yang pertama sekali ikut indicator lights, lepas tu average, lepas tu reset after refuel ni, average fuel consumption tu dia boleh juga automatic kalau isi minyak. So pergi yang nombor 3 ni, trip A, reset after refuel. Ni lah dia option dia. By default dia off, so korang on kan. Saya dah memang on kan dah lama dah. Bila isi minyak je dia akan detect baru kita ada isi minyak. Kalau boleh isi penuh lah. Kalau isi RM20 je, so dia akan measure yang setakat minyak tu ada campur dengan minyak yang terbaru kita isi lah. So better isi penuh, jadi dapat bacaan yang tepat lah. Okay, lepas tu dia akan automatic. Bila kita isi minyak, dia akan zero rest. Mungkin masa isi tu tak nampak dia perubahan. Anda kena jalan sikit dalam beberapa meter, nanti dia akan kosong trip A tu. Okay.